jom kita kira duit raya siapa paling banyak tahun ni. Mestilah aku paling banyak tahun ni. Tahun lepas pun kau cakap benda yang sama tapi aku yang menang. Borak aku orang ni. Korang duit raya tahun ni korang nak guna untuk apa? Aku nak beli baju dan makanan. Aku pula nak beli iPad baru. Aku pula nak beli iPhone 17 Pro Max baru. Kau pula Amin? Aku rasa duit raya tahun ni aku simpan je kot. Sebab mak aku cakap kita boleh simpan duit dekat dalam SSPME untuk pendidikan masa depan. A few moments later. Weh korang, duit raya aku hilang. Loh, hilang pula. Suspek pertama. Mia, kau ada ambil duit Kesara tak? Mana ada? Kau yakin ni? Yakinlah. Mana ada aku ambil? Okey. Suspek kedua. Kasih, kau ada ambil duit raya Kesara tak? Mana ada? Aku nak ambil duit Kesara. Lambat lagi. Dia tu dah lah kedekut. Aku minta duit pun tak bagi. Memang sasar lah aku tak ambil. Confirm Confirm lah. Kesara, cuba kau ingat balik mana kau letak duit raya tu. Aku tak tahu. Cuba kau ingat betul-betul last kau letak duit raya tu kat mana? Oh, aku dah ingat. Tadi aku melantak ayam gepuk 3 pinggan. Lepas dapat duit raya dah sampai. Macam tu lah duit aku hilang. Nah, sebab tu aku cakap aku kena simpan duit kau dekat dalam simpanan SSPN ni supaya duit kau tak hilang dan untuk pendidikan masa depan nanti. Oh.